Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Nur Ilma binti Muhammad Farid watan anda pada hari ini. Hari ini pada 23 April bagi tahun 2026, sekolah kita mengadakan perancangan program Galakkan Membaca dan Jom selama 10 minit. Program ini akan dirasmikan oleh Tuan Guru Besar kita iaitu Puan Sharifah binti Wani. Program ini diadakan untuk menggalakkan murid membaca dan membina tabiat membaca dalam kalangan pelajar. Jom sama-sama kita saksikan bagaimanakah perancangan program ini. Perfect night. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Now we're together. Come on, let's light up the sky. It's you and I. Wah, menarik kan program ni? Diharapkan semua pelajar dapat memanfaatkan pembacaan buku dalam kehidupan seharian. Demikianlah tadi pelancaran program Galakkan Membaca dan Jom Baca 10 minit. Sehingga berjumpa lagi. Bye!